Ni dia start. Canok pacak tang ni. Sini jauh lagi nak sampai atas. Makin tak relax ambil track dia. Aku rasa atas tu ambil tu. Nak naik bahayanya. Tinggi ke? Macam mana aku nak ni? Boleh? Wish. Sat. Bawah ni tak ada. Ui. Sekejap ni. Sepatutnya tali gantunglah kat sini. Macam kami ni memang fit lah. Memang power naik je belagak. Tapi orang yang kurang fit ni macam mana? Weh, nak turun ni. Weh, ni makin pelik lah laluan ni. Weh, siapa yang bawa tangga ni? Hebat dia. Mana nak turun sekejap lagi? Weh, tak kena turun ramai-ramai apa lagi. A little longer than a few minutes later. Jom ni. Tak jauh. Ni. Dia tak beginner sangat. Dia tak susah sangat. Tapi dia lebih kepada medium. Sempit lah jalan dia. Lepas tu nampak view makin jelas. Aku macam nampak penamat dia dah. Sikit lagi. Ada 500 meter. Oh, perik ingat naik pun. Oh tu. Laju. Kerahkan segala muscle yang ada. Tu atas tu. Dia bergoyang gila kaki aku. Atas tu final lah. Kotak ni kasut aku. Oi. Gayanya. Sorry ya, kacau ni amak. Sini dia punya space dia kecil. Sana Gunung Pulai apa. Sebelah tu lah. View yang berbaloi juga lah bagi aku. Uish, gayat lah aku tengok ni. 465.
atas tu. Final puncak kat atas. Bendera Malaysia. Aku pun tak tahu ke bawah ni kedok nak pergi. Ui, jaga-jagalah. Uish. Ui, seram pula aku tengok naik sikit-sikit. Ui, memang kecil gila. Aku kena naik kat sampai atas. Bukan selalu nak main sini. Bila lagi nak main? Bawa kereta sejam lebih. Rugi lah. Awal main? Kali ni. Oh, ni. Ni. Thank you. Ni pasal apa ni? Apa hangpa nak buat ni dengan palang besi? Sikit lagi. 1 meter lagi. Dia kalau kat puncak ni rabat lah. Aku jalan hat mana kita selesa. Pasal dia tak ada jalan yang bukan satu jalan ni. Banyak jalan dia. Aku nak ikut dan aku sekarang sampai atas. Oh, berjaya 546 meter. Oh. Dah 40 minit duduk atas ni. Jadi dia. Oh, apa? Lalak. Serai. Weh, jaga-jaga lah. Pasal apa tadi turun naik tak seseram ni pun. Aku baru basuh kasut. Kotok balik lah. Mi mana ha Mi? Kau tinggal aku di ni. Kan macam panjang video Gunung Baling ni. Banyak aku ambil. Berapa hari nak siapkan? Seminggu pun. One very long digestive tract later. Saya baik hang. Kalau benda lain. Dia belum sampai lagi trek yang bertali tu. Ni dah meter ke berapa? Uish. Oi, batu-batu ni aku cukup takut. Naik Gunung Baling ni macam ayak 1 liter penuh tu.
Ngam-ngam Huh, habis lah. Masa lepas ni kena bawa satu tong besar. Oh, view ni macam sama je aku tengok. Tak ke bawah pun. Boleh buat gua pula kat sini. Haram, aku ingatkan turun ni sekejap mah. Turun pun lama masalahnya. Hat track bertali pun tak jumpa lagi. Tangga lagi. Weh, lah payang weh. Separuh lagi ni. Sebelah 20 mungkin. Biar betul weh. Oh ni tali-tali. Seratus meter ke bawah lagi. Ini shortcut bhai. Ni kalau hampa bubuh gelongsok kau, aku dah turun dah. Sabar. Okay dia, aku ingat lagi PT ni dekat-dekat ni. Ke bawah ni je. Tali yang first tu kan. Okay, satu lagi. Lepas tu landai lah. Kaki aku mudah letak ni. Mak curang gila. Hati-hati. Last. Dahsyat ke? Macam mana apa boleh buat surau lah, buat pondok kat atas dengan lalu trek-trek teruk yang macam ni. Kaki aku sakit, dengan tangan-tangan aku sakit. Dah nampak dah. Kereta aku nampak dah. Woo! Settle. Gunung Baling.